orang ni tak macam mana pun pendek. Kita orang tahu jangka hayat kita orang ni pendek. Dan kita orang pun mungkin tak akan rasa duduk dalam sarang tu. Tapi kita orang buat sebab kita orang nak buat untuk generasi kita orang akan datang. Kita nak bagi satu kehidupan yang baik untuk generasi kita orang. Walaupun kita orang tahu, kita orang mungkin tak sempat nak rasai hasil titik peluh kita orang ni, yang gigih kita orang hari-hari, yang tak berhenti ni. Sebab ya, kita orang sedar, kita orang punya jangka hayat memang pendek. Sebab tu kita orang tak boleh nak buang masa. Kena hargai tiap-tiap masa yang kita orang ada ni, kita orang kena guna sebaik mungkin. Sebab kita orang tak tahu bila akan sampai waktu kan. Sebab jangka hayat pendek sangat. Jadi tiap-tiap masa yang berlalu tu memang akan berharga. Tak boleh stop. Kena pergi buat. Sebab kita orang takut nanti tak sempat nak buat benda tu. Lepas tu taklah macam kau. Kita orang tahulah jangka hayat kau panjang. Kita orang ni tak. Pendek je. Jadi kita orang tak boleh nak bersantai-santai, relax-relax macam kau. Cakap gitu. Lepas tu, Helang tu pun terpukul lah dengan kata-kata si lebah ni. Macam tu. Dah terpukul kan sebab lebah compare dia punya jangka hayat dengan jangka hayat si Helang ni. Yelah, Helang memanglah umur kau panjang. Tak macam umur aku. Kau bolehlah ambil masa relax lagi. Kita orang tak boleh. Selagi ada tenaga ni, kita orang memang kena usaha untuk masa depan generasi kita orang. Walaupun kita orang tahu kita orang mungkin tak dapat, tapi tak apa. Kita orang usaha apa titik perlu kita orang ni, kita orang nak bagi untuk manfaat generasi akan datang. Bukan yang untuk kita orang je. Cakap gitu. Dan terpukul lah si Helang tu. Sedangkan dia pun kalau hari-hari ikutkan hari-hari kenyang je lepak sana. Padahal lebah ni walaupun masa dia pendek, dia tak ada buang masa dia macam tu je. Apa moral of the story yang kita boleh gunakan dalam kehidupan kita? Kita jangan jadi macam Helang. Betul tak? Helang ni walaupun dia ada jangka hayat dia panjang, dia suka buang masa. Bila dah kenyang, lepak. Kenyang, kalau lapar pergi cari makan. Lepas makan, lepak. Macam tu. Kita jangan jadi macam Helang. Kita jadilah macam lebah. Dan satu lagi si Helang tu, dah lah dia pemalas. Dia pergi hasut pula si lebah. Tak payahlah buat kerja ni. Buang masa je. Kau takkan dapat rasa hasil dia terpelung kau. Lepak-lepak je. Tu pergi hasut pula si lebah. Jangan jadi macam Helang. Kita walaupun kita tak tahu kita punya ajal maut bila, kita gunakanlah masa yang kita ada ni untuk buatkan sesuatu yang boleh bukan saja manfaatkan kita, manfaatkan orang lain juga yang akan datang. Okay? Ada apa-apa ke nak tanya? Saya tak terlepas komen kan. Tak banyak komen pun kan. Sebab saya bercerita je. Okay, saya rasa itu saja. Itu saja untuk hari ni. Okey ke semua kat luar sana? Terima kasihlah pada mereka yang dengar story saya ni. Saya harap tak boring lah sebab saya cuba selitkan kisah-kisah ni supaya tak adalah kita cerita asyik kerja. Boringnya. Semoga dapat memberikan sedikit boost up lah hari ni kan. Tak adalah boring sangat kan kalau kita asyik cerita.